daripada akidah yang menyeleweng. Jadi buat pertama kali saya nak tujukan kepada Dr. Ahmad dulu. Dr. Ahmad, kalau kita tengok sekarang ni, kenapakah kita mesti belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah daripada guru-guru Asy'ariyah? Sebab apa? Kita kena belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah daripada guru Asy'ariyah. Maka itu adalah antara soalan yang dilontar kepada Dr. Ahmad, dan sambung terus selalu, iaitu yang timbul di dalam masyarakat kita sekarang ni tersebar di media sosial dan di mana-mana tempat oleh pihak-pihak yang tertentu, terutamanya pihak yang kita panggil Salafi, Wahabi, yang dia kata akidah Asy'ariyah ni adalah Allah Ta'ala itu ada pada setiap tempat. Di dalam bahasa Arab iaitu Allah maujudun fi kulli makan. Itu adalah dua soalan yang ditujukan kepada Dr. Ahmad. Maka dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang mulia saya ucap kepada yang dipertuakan Majlis Agama Islam Wilayah Patani, iaitulah Bapa Abdul Rahman, dan juga kepada timbalan-timbalan dia, dan juga kepada anggota-anggota staf-staf Majlis Agama Islam Wilayah Patani, dan juga saya tak tinggal kepada mereka yang dapat menjayakan majlis-majlis Maulidin hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini. Kepada hadirin hadirat yang dihormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam mulia kali lagi kepada ahli pena di atas ni. Pertama, Bapa Haji Ghazali bin Ahmad, dan juga yang kedua Tuan Guru Bapa Faisal bin Abdul Rahman, dan juga Ustaz Mawardi Abdul Latif, dan saya tak tinggal kepada kawan saya Tuan Ngurusi iaitu Dr. Aman Qasim hafizahumullahu ta'ala. Alhamdulillah. Jadi baik soalan yang diletak tadi, kenapa boleh kita selaku pegengeh Ahli Sunnah wal Jamaah nak belajar akidah Ahli Sunnah wal Jamaah daripada guru-guru Asy'ariyah? Alhamdulillah, saya sering didengar daripada guru saya ngaji dulu, dia katanya alatul ilmi arba'atun. Alat bagi nak boleh ilmu ada 4. Yang pertamanya syaikhun fattah, yang keduanya aklun rajah, yang ketiganya kutubus sihah, yang keempat mudawamatu wal ilhah. 4 perkara. Jadi kalau tak cukup 4 perkara ni, jadi tak hasil ilmu yang dia belajar. Salah satunya syaikhun fattah, iaitulah guru yang mahir dalam satu-satu ilmu. Jadi kita nak belajar mana-mana ilmu, kita nak carilah guru hak mahir sungguh satu-satu ilmu yang kita nak mengaji. Seperti contoh kita nak ngaji fiqh, kita carilah guru hak mahir, yang mana daripada mula daripada kita tak ada sekarang habuk, panggil Khalid Zihni, kita tak reti sekarang kosong. Nak buat lagu mana kita ni, we ada seorang akal fakih, akal yang boleh jadi seorang yang dipotok fiqh. Kena cari guru hak mahir dalam ilmu fiqh. Maka dialah ngajar kita cara faham ibarat, cara taswir masalah. Dari daripada satu kepada satu masalah fiqh saat itu, demi
Dengan lama-lama kita nak ngaji lagu tu, kita tahulah ning dia cara pemikirnya ulama fiqh dalam satu-satu masalah. Akhirnya apabila kita luluh, jadi kita ni jadi seorang faqih. Salah satu contoh. Satu lagi, kalau kita nak ngaji ilmu nahwu, kena cari juga guru hak mahir sungguh ilmu nahwu. Ia mengajar kita daripada kelimah mula-mula. Dia royak kita kitab mula-mula, kena ngaji kitab ni. Lepas habis kitab ni, ngaji pula kitab yang kedua. Hingga siapa kita ni jadi seorang akal nahwi. Ikut temung. Ibarat bahasa Arab tu, jadi kita ni ada zauq. Jadi wasana i'rab tu dah. Boleh tahu tu dah i'rab lagu mana. Kerana apa? Kerana hasil daripada guru yang mahir ilmu nahwu. Begitu juga akidah. Jadi kita ni akidah ni penting, seperti mana kata pengurusi tadi. Penting. Ilmu akidah tak ada ilmu paling penting kali di antara ilmu. Ilmu Allah Taala atas muka bumi ni, ilmu hak nombor satu kali iaitulah ilmu akidah. Kerana dengan ilmu akidah ni lah kita boleh kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ilmu akidah hak mana yang kita perlu mengajar? Maka tak dapat tidaklah masa kita sekarang ni dia panggil ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka kita sedia maklum tempat kita ni semenjak pada dulu lagi. Hingga sampai kita sekarang ni tak ada akidah yang lain malaikat akidah Asy'ariyah. Seperti mana kalau kita tengok mukaddimah kitab Faridah. Syekh Ahmad sebut kata dia ni, kitab dia ni akidah Asy'ariyah akidatan. Mana Asy'ariyah nasbah akidah. Makna kata dalam isi kandungan kitab tu sifat 20. Baik, kita tahu dah. Kitab Asy'ariyah 1 2 3 4. Kama dia kita ni orang mula-mula nak mengaji ni. Lebih bagi dunia sekarang ni. Lagu mana kewajipan kita? Maka tak dapat tidak lah bagi kita ni kena cari guru hak mahir sungguh dalam akidah Asy'ariyah. Mudah-mudahan dengan kita cari guru hak mahir ni, daripada kita hak tak reti sikit habuk. Kosong le kepala kita. Hak tak reti gapo arak, gapo jiring, gapo kam muttasil, gapo kam mufasil. Jadi setelah mana kita belajar dengan dia, kita ni alhamdulillah jelas dan faham dan juga boleh amal. Tapi sebaliknya, kalau kita pilih guru tak kena, ingat biar baik. Kalau kita pilih guru tak kena, sekalipun kita ngaji kitab tu daripada guru-guru ataupun karengan daripada ulama Asy'ariyah, tapi orang ngajar bukan Asy'ariyah. Nanti dia heret dia heret kitab tu mengikut pegangan dia. Contoh, seperti mana berlaku dah. Tak kira lah dalam dunia ni sama dengan Arab ke negeri kita, pak kita ke. Kitab Ibanah. Kitab Ibanah ni bagi penutup tahu belaka. Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Bagi Imam Al-Allamah, Imam Mazhab, Abi Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Jadi kitab ni kitab panggil kitab setengah bagi kitab mula-mula. Karena imam kita dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah. Maka dalam kitab ni boleh ya karya tu ada sebab. Ya ada beberapa sebab. Setengah daripadanya pada masa Abu Hasan Asy'ari ada satu kelompok manusia, satu golongan, satu aliran. Dia panggil aliran apa? Aliran Jahmiyah yang dibawakan oleh Jahm ibn Safwan. Gapo? Dia pegang salah satu pegangan dia, Allah fi kulli makan. Tuhan duduk pada tiap-tiap tempat. Maka mari imam kita Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu demi nak menolak pemikiran tadi, kerana kita ahli sunnah wal jamaah ni Allah bila maujudun bila makan, ada dengan tidak bertempat. Nak tolak aliran kata Tuhan ada tiap-tiap tempat. Ya kagak kita tadi. Maka kita tadi itulah hasrat
Abu Hasan Al-Asy'ari nak tolak aliran Jahmiyah. Mari orang bukan Asy'ariyah, bukan daripada kalangan dia Asy'ari, pergi baca kitab tadi, ya ada satu tempat, dua tiga tempat. Tempat jadi keliru kalau kita ngaji orang tak berguru, kalau kita semata-mata dengan tak ada dah guru, jadi nak heret lagi kepada Abu Hasan Al-Asy'ari ni pergi Tuhan berjihad, pergi Tuhan bertempat. Jadi kalau sekiranya guru saat ni tu bukan Asy'ariyah, nah, ya heret mengikut ya. Kalau sekiranya ya saat ni tu pergi Tuhan berjihad bertempat, jadi kita orang ngaji sekata, ni Abu Hasan Asy'ari pergi Tuhan berjihad bertempat. Mana kata guru lain hok dok pergi kata Tuhan tidak bertempat, hok ning belawai dengan imam. Mana dakwa kata Asy'ariyah tapi tak tahu Abu Hasan Asy'ari. Jadi gadah. Buat apa? Ngakana kita ngaji ngaguru bukan daripada kalangan Asy'ariyah. Ngaji kita Abu Hasan Al-Asy'ari. Tapi daripada guru bukan Asy'ariyah. Itulah natijahnya membawa kita ni jadi apa? Jadi silap jadi salah. Bukan kau salah, kadang-kadang dia menuduh. Katanya ulama dan juga orang-orang duk mengaji, katanya Tuhan tidak bertempat, jadi tak ada turut kali Imam Abu Hasan Asy'ari. Tuhan ngaku Asy'ariyah tapi tak ada turut Abu Hasan Al-Asy'ari. Buat apa? Kerana Imam Abu Hasan Asy'ari Tuhan apa pergi Tuhan di atas harah bertempat, padahal mereka pergi Tuhan tidak bertempat. Itu natijah. Panggil sebab pucuk tadi lagu tu ngakano ngaji daripada guru hok bukan Asy'ariyah. Sabit tu guru ni penting kali dah. Kita selaku penuntut ilmu, kita orang nak belajar ilmu ni penting kali masalah pilih guru ni. Kalau kita ngaji kitab-kitab mana masalah adab ta'lim wa ta'allum, tajuk besar masalah ikhtiyar syekh, apa ikhtiyar syuyukh, makna pilih guru ni penting dalam nak hasilkan ilmu. Kalau kita pilih guru silap, nyanyolah kita. Kalau kita pergi dengan tak khabar, nyanyolah kita. Jadi mangsalah kita. Buat apa? Ngakana guru tadi. Sabit itulah Syekhun Fattah penting kali dalam kita nak hasilkan ilmu. Tapi tu kita hati-hatilah dalam nak apa? Nak pilihkan guru. Buat apa? Demi kita nak ngaji ilmu saat ni tu matalah maksa kita nak ammah. Bukan kita nak balah dengan orang. Ikutlah ngaji ilmu apa saja. Khususnya ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu akhlak, 3 ilmu fardhu ni kita belajar demi untuk nak ammah. Apabila nak ammah, boleh nak kena. Nak al-muwafiq ada mutabiq lil waqi'. Nak kena dengan hak sungguh. Tak sewi kata menyalahi ataupun khoya ataupun sekoy. Padahal canggah berat dah. Sabit tu pentinglah guru. Guru ni belum kita nak mengaji tanya biar baik dulu. Tanya kata dia ni hak nak ngajar kita ni ngaji ngapio? Tanya dulu. Lo ni boleh tanya dunia lo ni. Sebab apa? Ya dunia ni walaupun luah, jadi sepek dah lah ni. Apa ngakana sosial gapo saat ni tu kita boleh tanya. Kata sianu ben sianu ngajar kita ni, dia ngaji ngapio? Pio guru dia. Dah. Kalau kita cari data boleh posiak dah. Nampaknya guru dia tu supa dengan kita ayat baca di kalangan Asy'ariyah mengajilah. Kalau tidak ke kita jauh carilah guru lain. Buat apa? Kalau kita nak buat ammah, kita nak buat ammah siapa mati. Bukan kita nak ngaji untuk nak balah dengan orang untuk nak kata kita ni mengaji bukan. Kita ngaji kerana nak buat ammah. Oleh kerana al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu ni kena belajar, bukan dengan baca sendiri. Apabila belajar inilah akan lahir apa? Barakah dalam ilmu. Sebab itu